Jom kita pergi Pakistan. Dari jalanan yang penuh cabaran hingga ke puncak yang mengagumkan, inilah detik-detik perjalanan kami buat kali kedua untuk melengkapkan kepara ke utara Pakistan. Setiap sudut, setiap wajah yang kami temui, ada cerita baru yang menunggu untuk diceritakan. Apa ni, jeep berhenti sekejap nak isi minyak. Sebab jeep ni panas. Biasa jeep lama kan. Dah berapa jam pula dia lalu kat area kawasan ni. Kita tengok jalan nak menuju ke Jas Bandar. Memang betul-betul lalu jalan kampung. Memang adventure habis. Oh, memang betul-betul padu lah macam ni. Ni anak-anak kampung kat sini. Daripada pekan kecil ni, kita dah lalu. Daripada hotel ni dah lalu lebih kurang 18 km. Jauh ke pedalaman. Dah jumpa pekan kecil tadi kan, pekan kampung. Ni bila masuk lagi dalam lagi, ada lagi penempatan kat dalam ni. Daripada pekan tadi aku rasa dah sejam dah aku masuk. Memang Pakistan ni kau jalan jauh mana pun memang akan ada penghuni kat suatu tempat tu. Akhirnya kita dah sampai dekat checkpoint kuda. Lagi 2 jam kita naik kuda menuju ke Jas Bandar. Lihatlah keindahan alam ciptaan Tuhan. Kita punya kuda pun dah sampai. Kejap lagi kita akan ride kuda ni menuju ke atas Gunung Jas Bandar. Right to the top. Waalaikumsalam. Sebelum kita gerak, sapa dulu kita makan dulu. Kuda ni lapar ni. Oh, dia makan jagung. Corn. Makan kenyang-kenyang Nanti bawa kita orang naik atas gunung. Okey? Jas Bandar. Jas Bandar. Jas Bandar जाएगा ये. Yeah. Number 1. This is yours. Yes. Okey, kita punya jemaah semua dah gerak naik kuda. Kuda tak cukup lah. Dia dapat provide 8 ekor. So aku kena hiking sampai atas. Pancit babe, dah lama tak hiking. 2 jam hiking. Okey, so kita dah start mula hiking Yang mana naik kuda semua dah ke depan. Tinggal seorang lagi abang kat belakang. Kita mula hiking. Oi, aku dah berapa lama tak hiking. Kita hiking slow-slow lah, slow-slow. Rasa penat kita berhenti. Tengok jalan dah. Macam ni tak ada lagi boleh kurus ni. Juara awas. Belum apa-apa dah pancit dah. Kalau kaki hiking mesti suka. 2 jam hiking. 2 jam. Jauh lagi geng. Jauh lagi nak hiking. Tak tahu ukur berapa baru sampai atas ni. Kalau orang dah biasa hiking mungkin laju. Berapa jam pun tak tahu baru sampai. Gila pancit babe. Suku pun tak sampai lagi ni. Tak berapa jam baru sampai atas. Kuda tak cukup, aku kena hiking. Tengok gunung berapa tinggi. Daripada bawah dia sampai atas. Tapi ni tak atas lagi ni. Ada lagi atas lagi. Naik kuda 2 jam. Kalau hiking macam aku ni tak tahu berapa jam lah. Mau pergi 4 jam kot baru sampai atas. Sekarang ni dah sampai part menurun sikit. Lega babe. Part menurun ni kita boleh lah nak relax sikit kan. Sampai kita jumpa part hiking balik. Kita slow and steady. Tapi view kat sini memang superb lah. Serius saya cakap, memang cantik. Okey, tu apa, kayu-kayu yang ditebang tu, semua dia orang tebang nak buat kayu api. Sebab tak lama lagi dah nak masuk winter. Dia orang kayu tu dia orang jual tu. Mana yang rajin tebang sendiri tu dia boleh simpan dekat rumah lah. Kata orang sini kayu tu mahal. Sebab kat sini kawasan pedalaman, dia elektrik tak berapa nak ada, pakai generator. Lepas tu gas pun tak berapa nak ada. Dia orang pakai kayu api je masak. Nice tak view ni. Okey, pondok ni pondok untuk kuda berehat. Dia akan ada beberapa checkpoint pondok macam ni untuk kuda dia minum ke makan ke. Dia rehat dalam 5 minit. Lepas tu dia orang teruskan perjalanan. Cantik.
Oh, penat. Relax jap. Short break 5 minit. Sambil tu layan view. Mantap. Dekat depan tu kita punya tempat berehat. Ni baru separuh jalan. Ada lagi separuh lagi nak sampai. Kita dah selesai berehat sekejap. Dah makan biskut. Lepas tu dah minum air sikit. Kita akan teruskan lagi perjalanan kita ke top of the mountain, Jas Bandar. I'm coming. Walaupun penat, tapi view kat sini sangat menarik. Hilanglah penat tu sikit. Biasa aku tengok video view macam ni dekat YouTube je, Mak Saleh pergi hiking. Tapi kali ni aku sendiri yang rasa pengalaman hiking kat tempat-tempat macam ni. Oh, memang super. Memang terbaik. Walaupun penat tapi berbaloi. Worth every penny. Dah nak sampai sikit lagi. Nampak gunung salji, nampak rumah kat atas tu. Itu destinasi kita, Jas Bandar. Berbaloi babe, berbaloi. Memang terbaik. Okay, kita dah hampir sampai. Akhirnya berbaloi pendakian ini. Ya Allah, cantik. Subhanallah. Hello. Inilah dia, Jas Bandar, Pakistan. Subhanallah. Akhirnya berbaloi setelah 4 jam hiking. Allahu Akbar. Okey, inilah Jas Bandar. Akhirnya sampai juga aku kat sini. Setelah berpenat lelah hiking. Dia punya result dia memang berbaloi. Memang berbaloi. Hilang semua penat lepas tengok pemandangan ciptaan Allah yang indah ini. Hari ini kita akan badan sejuk yang kita tengok. Tahap mana kesejukan kat atas gunung ni. Okey, kita sekarang dekat dalam kitchen dia. ये रोटी Roti. Di sini roti dia tengah masak untuk kita. सासुला Dia kita ni lebih kurang macam film medo sikit. नखोरी सर Ya. रुचि बिया नाकी कसुर रोटी जैसा Sambil kita panas-panaskan badan. लेटुना मता लगा वहां चिरी राउ Gelap sikit sebab dia baru nak hidupkan generator. Lampu ada sikit ni. Sekejap lagi generator dah hidup, baru ada lampu kat seluruh kawasan. बार उड़ा नहीं था Selamat pagi daripada Jas Bandar. So sekarang ni lebih kurang pukul 6.30 pagi. Kat sini dah cerah, pukul 6.30 pagi. Cuaca memang sejuk lah, memang sejuk lah. Malam tadi cuaca cecah 1 Celsius. Ni pemandangan di kawasan Jas Bandar. Gunung salji depan mata. Okay, dekat sini dia ada 1, 2, 3, termasuk ni 4. Dia macam guest house. Yang available buat masa sekarang ni hanya satu je yang ni.
Yang lain tu semua dia tak buka tutup. Sebab winter, tak lama lagi dah nak winter. So dia orang akan tutup tempat ni lah. Kita punya itinerary hari ni, kita akan pergi ke Kun Bandar. Kun Bandar dekat bawah sana tu. Kita turun bawah tu dalam ambil masa kurang-kurang 20 minit. Kat situ ada waterfall. Lepas tu ada view sungai sikit. Apa pun view sini memang nice, terbaik. Lihatlah keindahan alam Jas Bandar. Okay, ni breakfast kita pagi ni. Roti paratha Budak je kan. dengan beef kalai. Lepas tu mengajuk. Beef kalai ni memang best gila. Lepas tu ada telur goreng, telur rebus. Beef kalai ni paling champion sekali. Ada? Dia ada Makan cukup. masakan kalai ni, dia ada beef, chicken, lamb. Tapi hari ni kita makan beef. Okay, kita nak pergi ke Kun Bandar. Kun Bandar ni dekat area bawah tu. Kuda pun dah sampai. 10 orang naik kuda, 4 orang hiking. Sebab kuda dia boleh provide dalam 10 ekor je. Apa-apa hal bagi kuda makan tu. Oh, dah habis. Oh, dia dah bagi kuda makan dah. Budak-budak lagi dia orang ni. Dia orang datang pada bawah tau. Yang aku hiking 3 jam lebih semalam. Dia orang bawa kuda ni. Naik kuda kan ke? Naik kuda. Budak lagi. Kesian dia. Dah kerja keras lah. What is your name? What is your name? Nama. Name. Bisbaudin. Bisbaudin. Yeah, the East guy. Okey, kita sekarang dah bergerak menuju ke Kun Bandar. Yang naik kuda dah berlepas ke sana. So aku ikut jalan shortcut kat sini. Memang nice. Nice gila view kat sini. Nice, very nice. Dia punya view bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng dia punya view. Mantap. Padu geng. Padu. Yes. You want follow them just for 10 minutes, Yes. and I want to go there with the horses. Okay. Gila, mantap geng, mantap. Terbaik. Ni jalan dia. Bapak tinggi jalan. Menurun. Bahaya gila ambil jalan ni. Menurun ke bawah. Bapak tinggi. मैं देखा करूँ उधर से। मैं जा रहा हूँ, आप लोग आ जाओ। Tadi dah turun, kena naik balik atas gunung. Ada route kat depan. Yes, you sit here. Okay. This place is edge. Akhirnya kita hampir sampai ke tempat tujuan kita. Kat bawah tu. Bawah ni dia ada air terjun, ada sungai. Cantik. So kita ada sikit lagi, beberapa meter lagi untuk kita sampai ke bawah. Dah nak sampai lah. Kita lihat sekejap. Pancit dah. Dia orang semua dah sampai bawah lah. Kuda-kuda semua dah sampai. Kita layan view sekejap dekat sini. Jas Bandar, Pakistan. Mantap bik. Okay, jom kita turun dekat waterfall ni. Kita
Kita ambil gambar kat sini jap. Memang cantik gila ada punya nature. Akhirnya sampai juga. Sorry terjatuh sikit tadi. Kayu tu licin tak perasan. Tapi alhamdulillah everything is okay. Kat bawah ni cantik kan. Dah macam Switzerland. Cantik gila. Cantik babe. Cantik gila. Wati lah. Kat sisi lah. Saujana mata memandang. Tak baik. Kita nak hiking turun. Semalam hiking naik, hari ni kita hiking turun pula. Okay, dah lebih pada separuh jalan aku menurun ni. Ada kuda free 2 ekor. So aku naik kuda lah. Penat dah hiking. By the way, view dia memang superb. Okay. Kita masih lagi berada di daerah Kumrat. Pagi ni kita akan pergi ke 2 attractive place dekat Kumrat ni. Satu tu waterfall, satu tu dia macam sungai sikit. Macam biasa lah, kat Pakistan ni tiap-tiap hari sejuk. Tak ada hari yang tak sejuk bulan November. Berasap-rasap mulut. By the way, ni kita orang punya macam resort lah tempat ni. Nice juga. Dia buat macam cabin, tapi dalam dia macam cantik lah. Dekat sebelah sana ada sungai, kat sebelah gunung tu. Sungai berbatu-batu, besar kat sungai ni. Okey, kita nak pergi breakfast dulu. Nanti sebelum kita sambung perjalanan kita ke tempat waterfall Kumrat. Pagi-pagi lagi dah dah panaskan badan dengan unggun api. Memang sejuk gila sini. Berapa degree? Pagi tadi check degree -1. -1. Negatif ya. So boleh ni lah, boleh bayangkan lah dia punya sejuk macam mana tempat ni. Tak boleh tahan babe, tak boleh tahan. Okey, kita tengah tunggu breakfast siap sekejap lagi. Lepas kita makan, kita teruskan kembara kita ke Bumi Kumrat. Selesai makan, kita nak bergerak menuju ke Kumrat Waterfall. Hari ni semua naik jeep sama macam semalam. Sekarang ni kita on the way pergi dekat waterfall. Jalan dia macam biasa lah. Dari sini jalan dia memang macam ni, bumpy road. Ni orang Pakistan tengah belah-belah kayu untuk buat kayu api. Dia rendam tu dalam sungai bagi kuat kayu ni. Oh ya ke? Kita dah sampai dekat checkpoint pertama kita dekat Kumrat ni. Tempat ni time nak dekat-dekat winter ni, air sungai dia sikit tau. Sungai dia kecil. Kalau ikutkan kalau pergi time summer, air sungai dia sampai ke tebing ni lah, memang nampak lawa lah. Tapi sebab ni autumn dah nak masuk winter, air dia kering. So inilah saja pemandangan yang kita dapat. Tapi still cantik. Walaupun macam ni still cantik. View dia masih lagi cantik. Cuba tahu gunung kat atas tu. Ada gaya-gaya dekat Switzerland tak? Memang sebiji macam Switzerland.
Air sungai ni color biru. Jernih gila air dia. Aku kalau tak sejuk ni nak je terjun air sungai. Mengenangkan dia punya sejuk tahap beku tak ready . Titi buat daripada kayu-kayu ni, ke kayu hutan ni. Kena hati-hati sikit lah kau nak lalu sini. Kita masih lagi berada dekat kawasan Kumrat. Ni berhenti dekat kedai kampung ni jap. Beli apa, kacang. Macam-macam kacang dia jual lah. Walnut, apa segala nut semua dia jual kat sini. By the way, ni lah pekan kecil kampung Kumrat ni. Inilah rupa bentuk kedai dia. Di dekat luar sana tu dia ada lagi pekan besar dia. Ni kalau masuk dalam kampung ni banyak jumpa pekan-pekan macam ni di sepanjang kampung. Dekat Pakistan ni benda wajib yang kau kena beli kacang. Dalam ni banyak jenis kacang. Harga dia pun murah tapi depend atas tempat lah, atas kawasan. Kalau kawasan pedalaman macam ni murah lah harga dia. Walnut ni kalau datang Pakistan kena cuba. Yang tu yang keringnya. Memang best. Ni ada jualan bandel. Ada baju, ada kasut. Bandel di Pakistan. Okay, kita in the middle of the way menuju ke Timur Gerah. Kita berhenti tengah jalan jap untuk makan kat sini. Kita punya makan petang hari ni sebenarnya ni dinner, lunch ni. Tapi sebab kita kejar masa, tak sempat nak makan tengah hari ni, so kita makan petang lah. Kita punya makan petang dihidangkan dengan view yang menarik. View tepi sungai. Tepi sungai, lepas tu ada Gunung Ganang. Mantap, semua enjoy. Lagi sejam 2 jam lagi kita akan dinner pula. Yang tu menu padu kat tu. Sedap. Memang power. So lepas dinner kita akan terus menuju ke Islamabad. Sebab esok malam kita dah nak balik. So kita balik Islamabad malam ni. Esok kita boleh shopping sikit. Ni makan malam kita ini. Ni memang special menu daripada Pakistan. Ini nama dia paye. Ini nama dia lamb dampuk. Tadi kita makan beef dampuk, ni lamb dampuk. Tu nampak sikit. Ni kambing, yang ni lembu. Ni nampak ini sikit. Ni lah nampak jelas. Macam sup tulang merah. Mantap. Sup tulang merah ni. Ni sup tulang merah versi Pakistan ni. Ni sekali dengan nasi ni. Okey. Nasi pulau Pakistan. Ni nasi campur lah. Semua ada, ayam ada, ikan ada, kambing ada. Kita ada nasi campur, dia pun ada nasi campur juga. Okey, ni makanan aku malam ni. Lamb apa? Lamb dampuk paye. So kuah ni nanti aku dah masukkan dalam ni. Kita try makan . Kita tengok apa rasa dia. Kita ambil paye sikit. Paye ni dia apa? Urat keting. Bismillahirrahmanirrahim. Bilalah. Okey, memang sedap. Paye ni memang sedap. Kita try lamb dampuk. Tadi dua pinggan. Lamb dampuk pun sedap. Memang champion lah. Makan kita malam ni memang champion. Enjoy. Semua enjoy. Sekarang ni kita nak makan pizza Pakistan pula. Lain macam pizza dia, macam kek. Ini dia punya pizza. Memang padu baik pizza ni. Lain macam tu rasa dia. Kita makan lah. Mantap lah. Pizza dia lain sikit tak sama macam pizza-pizza yang biasa kita makan. Ambil. Okey, akhirnya kita dah kembali semula ke Islamabad. Sebab malam ni kita nak balik
ke Malaysia. Pagi ni free and easy pagi ni. Kita minum air tebu kita minum air tebu dekat tepi jalan air tebu Pakistan. Okey lah kalau pakai cap begini. Jom try test dulu. Kalau okey pun kita beli banyak sikit. Dekat tepi jalan ni pun ada gunting rambut. Boleh cukur jambang kat tepi jalan Bawah pokok je. Bawah pokok. Ni orang panggil kedai gunting bawah pokok. Ingat apa bengkel je ke bawah pokok. Kedai gunting pun ada bawah pokok. Ni dia. Okey, Abang Mazuni nak cukur janggut jambang Hello. ini baiknya Pakistan Marine nya. Bawah pokok punya. Ini bukan kaleng-kaleng punya. Okey, ngam. Memang best. Pakistan Zindabad. Zindabad. Malaysia Zindabad. Okay. Thank you. Thank you. Kita naik tutuk. Kita dah bergerak menaiki tutuk. Pusing-pusing bandar Islamabad. Ni semua jadi sardin. Sardin Cak Ayam Brand. Malaysia sardin. White color. Kalau pergi Pakistan, shawl ni antara salah satu yang wajib dibeli lah. Dia menyesal beli. Tapi dekat Islamabad ni dia mahal sikit. Kalau nak murah pergi dekat luar-luar bandar macam Kalam, lepas tu dekat Swat ataupun area Timur Gerah. Tapi paling murah dekat Kalam lah. Shawl macam ni memang wajib.